aktiviti. Oh ni pokok mulberry ni tah. Naik buah masuk banyaknya. Nanti dah ni. Nak potong pula ni. Nak pruning ni. Okey. Saya timula sebab tak betul ni. Yang panas sahabat. Allah. Kan ni buah mulberry banyak masuk ni. Mulberry telah banyak masuk. Kebetulan masih lagi apa? Hujan. Jadi kesan buruknya lah bentukkan buah mulberry yang tak menarik lah ya. Halim Hali, assalamualaikum. Syamsul Hamid ada, cendol. Ni saya nak kutip pokok buah mulberry. Cuma timing di luar sangkaan lah, di luar jangkaan. Saya jangkakan bulan 4 ni dah tak hujan lagi, rupanya hujan. Semalam hujan lebat kat sini. So pembentukan buah mulberry tak menarik lah. Tak menarik. Okay. Ni penat ni ke lubang masuk sampah, masuk kompos. So untuk lihatkan saya sambung dengan aktiviti memetik buah mulberry lah. Di sepohon mulberry tak masak serentak tak masak serentak. So saya petik mana-mana yang masak sajalah. Di samping saya pun ni. Tulis saya cukupnya. Jadi tulis saya halus sangat. Orang malas pada segi saya okey sikit sebelum besarkan tulisan tu. Boleh baca apa yang sahabat tulis. Nurliza. Terima kasih Liza. Sorry ya belum mau sebab saat ni saya buat lubang untuk ada kompos. Ada penat. Saya gunakan ruang. Saya gunakan masa ni. Cara saya menghilangkan penat dengan cara memangkas ataupun pruning pokok mulberry. Ni lain 3 ni. Kalau saya perasan saya pernah buat live pada awal bulan 3 pun. So lain ni dah mula ada buah ni. Memang ada buah dah masuk gitu. Lain ni buahnya mulai ataupun start tak mulai lah. Mulai masak. Saya baca sahabat semua nama-nama. Puan Ros ada, Pika, Taima, Rohana. Terima kasih semualah. Terima kasih Azizah. Saya akan cari headset lain. Sebab sini saya cak ayam murah. Memang tulis halus je. TikTok boleh setting bagi font tu besar. Tapi bila handset dah. Handset lama tak support lah. Daun dia ni kalau ada arnab boleh makan arnab, lembu makan ni. Sambil saya pun ni saya petik mana-mana buah mulberry lah yang masak hitam.
Dia tak masa serta. So saya kena petik lah salah satu mana yang patut saya ambil. Yang hitam tu masuk lah. Yang hitam tu manis lah, manis. Dia malam tadi sampai ke petang Rabu sampai malam Khamis tadi hujan lebat. Jadi memberi kesan pada buah lah. Sebab saya pelihara rezeki, saya kena beli kanopi. Kena buat greenhouse untuk mengelakkan terkena hujan. Dia mulberry dan bagusnya dia start masuk tu tak ada hujan, panas. Seolah-olah macam ni lah, macam pokok anggur jugalah. Lepas tu janggu kat satu tempat, kawan saya dia anggur macang. Dia apa nama pasang, dia bina kanopi untuk anggur dia. So bila hujan pun maknanya tak masalah lah. Hujan tak beri kesan kepada pembentukan buah mulberry. Oleh kerana saya belum mampu lagi, terpaksa lah guna apa yang mampu lah dulu. InsyaAllah kata izin ada rezeki lebih, duit lebih, saya akan bina lah greenhouse. Biar pokok mulberry ni buat dalam greenhouse. Kalau hujan pun no problem. Sebab nombor satu ni ialah mulberry ni bila kita buang daun, kita buat pruning kan, macam ni sekarang ni, maka dia akan naik pucuk baru berserta dengan buah. Okay, dia naik pucuk baru berserta dengan buah. Itu kelebihannya. So kalau kita boleh tiung, kita nak dia berbuah bila, masa bila. Itu kelebihan buah. Kelebihan bukan buah, kelebihan pokok mulberry. So sekarang ni saya dah start pruning yang ni, line yang bertiga ni. Maka dalam mungkin awal ataupun akhir 5 lah. Akhir 5 dia boleh makan buah pula. Harap-harap bulan 5 ni cuaca panas elok lah. Kalau cuaca panas elok memang cantik buah mulberry. Dia akan cantik. Okey. Buah dia akan berkilat lah. Dia buah panjang serta berkilat. Dan masa elok lah. Manis elok. Beres pun ni. Dan saya fokus untuk settle line nombor 3. Okay, settle line nombor 3 dahulu. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau saya tak ada komen ke, tak nampak memandang, aku minta maaf banyak lah. Saya set murah. Jadi tak menarik lah live saya ni. Tak apalah, bersyukur dengan apa yang ada. Sorry. Fatimah, Zainab, semua ada ni. Cuma tak royak anda lah. Sebabnya doa lah supaya saya dapat handset yang lebih berkualiti untuk saya hasilkan video yang berkualiti. Barulah dia menarik. Kalau tidak macam ni, tak suka tengok ni macam ni. Okey, tak nampak tu gelap lemak. Apabila saya mengikuti nasihat guru saya
iaitu tak perlu nak sempurna alat baru nak bermula. Kita bermula dengan apa yang telah ada di tangan, walaupun dhaif, walaupun tak menarik ke tak apa. Tak perlu nak tunggu sempurna, cantik, molek, handphone canggih baru nak bermula, tak payah. Kita janakan sesuatu dengan apa yang telah ada di tangan kita, walaupun dhaif, tak apa. So, saya mengamal prinsip ni, memegang teguh prinsip ni. Saya pun cahaya nak balik lah, semua ada. Sedih. Okay. Anda pun tengok sekarang waktu hari tu hayang kan. Tak apalah, redha lah. Redha dengan bermaksud kekal senyap dah, kita buat tindakan lah. Buat tindakan menambah baik apa yang telah ada di tangan kita. Ya Allah, ni tak ikat ni terlarat. Ni kebun. Ini saya tengah peroni line nombor 3 Sudah memperoni line nombor 3. Supaya zat-zat makanan, zat-zat tu, zat-zat baja pergi ke buah. Sebut betul tak ikat tak agak. Masuk pergi. Mana-mana yang dah hitam saya akan terus ambil. Macam ni. Jatuh jatuh. Saya tengah panah ni, saya cahaya. Saya gemuruh. Astagfirullah. Buah mulberry saya jadikan duk sekarang ni produk mulberry saya buat 2 je, iaitu jus dengan jam mulberry. Itulah kemampuan yang ada sekarang ni. Mudah-mudahan ta'ala tambahkan lagi kemampuan dari masa ke semasa. Kalau ada komen, tak baca tu abad lah. Kalau ada komen, kalau tak baca, saya minta maaf banyak sebab apa? Sebab nombor 1 ni adalah, ni untuk yang baru masuk lah. First time follow saya kan. Sebab nombor 1 kerananya ialah handset saya ni handset lama. Jadi tak boleh setting nak besarkan phone dalam nanti, tak boleh. Jadi untuk kali ini buah tak cantik sebabnya bertemu dengan musim hujan panjang. Kita Allah hantarlah bantuan supaya saya dapat miliki konopi ataupun ini panggil apa ni, teduhan ataupun greenhouse lah, supaya bila hujan tak mengganggu pembentukan buah mulberry. Sekarang ni hujan yang tak tentu masa sekarang ni. Mulberry dia tak nak masa berbuah tu, masa berputik tu ada hujan yang berlebih, tak nak. Buka.
Ada yang masak ni, tapi masak yang tak sempurna lah. Masak tak sempurna. Siap mak? Kau apa je? Ngawal lagi beti mak. Buat lagi mak, kau lain. Kau pukul 11 lebih baru. Buat apa lain pula mak, kau lain mak lagi tak siap. Pukul belah beti. Oh, kita buat rehat. Kenapa nama kena lawan mak? Baru ada hasil lebih. Jangan manjakan diri sangat. Melawai kemalasan tu. Nak lagi pak siap tu. Okay, beres ni dulu. Agak banyak buah ni. Seronok gini, kalau hayang tak suka tengok lah macam ni. Betul hayang tu hayang pening tengok. Saya tolong 3 dulu. Saya tengah ini dulu. Ini banyak nih. So kalau banyak buah memang tak boleh nak makan. Jadi apa saya buat? Apa saya buat adalah saya akan blender jadikan jus. Jadikan jam. Kemudian disimpan dalam peti ais, dalam frozen. Dalam peti sejuk beku. Sebab kalau tinggi dah banyak ni zat pergi ke daun, tak ke buah rugi. So antara tujuan apa dibuat pemangkasan lah supaya zat tu pergi ke buah untuk menghasilkan pembentukan buah mulberry yang besar. That's why sebab itulah sebab itu kita perlu buat pemangkasan. Yang keduanya, bila kita terangkan daun ni, mudah nampak buah mulberry yang tersembunyi. Tapi ni buat tak elok ni. Saya terpaksa ambil juga sebab hujan. Kalau tak ambil lagi tak ada. So ambil lah daripada bazir. Walaupun belum masa yang betul-betul sesuai untuk petik buah mulberry. Oleh kerana faktor cuaca, saya terpaksa juga ambil terpaksa petik buah mulberry.
Daun serbuk besar ni zat di ke daun. Ni pun saya lambat dah buat pemangkasan kepada pokok ni, pokok lain nombor 3 ni. So dia punya ranting pedahan tu besar-besar, daun lebar-lebar tak mana. Sekali boleh awak ada ternak ulat setera ataupun arnab ke, boleh simpan daun untuk diberi makan kepada arnab ataupun ulat sutera. Sesuai saya merancang, insya-Allah kata izin, amin. Saya nak ternak lah, buat eksperimen pula ternak arnab. Kena eksperimen dengan sepasang dah, tengok macam mana performa dia. Okey. Daun besar ni zat pergi ke daun. So kalau ada arnab ataupun ada ulat setera, boleh lah dijaga, dibela daun dia. Ya, merah ni masam so tak ambil lah, biar lah tunggu dia hitam sikit. Biasa kalau merah ni makan boleh, kena makan dengan garam dan sedikit gula lah. Supaya boleh cover masam dia. Jadi berubah. Kira ni sahabat kita. Ni pula kau ni tak banyak kata menarik. Minta maaf banyak lah, tak nampak pun dapur saya tu kelak gemak lah handset lah. Dia kenapa masuk ikan pun tak sempat kita petik, gegar dia akan luruh, akan gugur. Kita nak besarkan buah, tak nak seraung. Okey. So kita kena bagi dia buah daun lah. Mak luruh ni, pokok luruh. Keren. Usah sayang. Merah. Yang ni pula. Apa-apa sahabat saya ni. Tak banyak Esek cahaya. Lemak gugup nak satu Saya buat sekadar untuk ni tak ada harap pas sebenarnya. Tak suka macam ni. Tu yang hayang pening tengok.
Kalau suka tengok gitu, you kena steady. Susah daun. Zap itu daun. Dia ada kain dia pula ni. Sebab semua setiap benda ada kain dia kan. So kain mulberry ada kain dia. Semua ada kain belaka. Allah mencapai Allah. Pening sebab semua itu abang kalau pening tak suka lah ni. Untuk abang aku yang tu gelap pening. Jadi sepohon pokok mulberry dia tak buah serta. So kena ambil hitam. Yang hitam tu memang biasa manis lah. Yang manis. Yang lagi bagus hitam berkilat. Hitam berkilat lagi bagus. Saya fikir ni untuk menaik taraf kepada full komersial. Jadi boleh bisnes kita kampung saya okey dah. Sekarang ni belum berjaya lagi cabaran ni. Diselesaikan. Masih lagi belum berjaya. Dan saya perlu teruskanlah konsisten. Tak boleh putus asa lah. Teruskan juga. Ala-ala dah mula buat hingga habis. Jangan berhenti di separuh jalan. Rugi masa tenaga kalau kita berhenti separuh jalan. Kalau buat hinggalah sudah menjadi hasil. Ni line nombor 3 dah. Line nombor 3 lah ni. Apa kau sahabat-sahabat kena? Kenapa kau dok? Tak nampak tak apa, tak maaf banyak lah. Tak nampak. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Oh, astagfirullah. Saya sentiasa study dapatkan cara yang lebih baik dari masa ke semasa dalam bidang pokok mulberry. Macam mana buah halus ni? Susah dah tak guna. Kena buah besar. Bukannya daun yang besar. Bila kita buah daun nampak buah lah. Nampak buah. Lebih narik mata memandang. Oh lah.
upgrade saya sering buat lah. Ke sana panah kat sini. Kat sana. Sekarang sekali lagi dah terus belajar ni. Cara kita kena kat mana boleh baiki. Dia upgrade dari masa ke semasa. Kena kat mana. Okey. Kuat ni. Saya pun sedang berusaha untuk cari lagi. Dia mulberry mak jenis tau. Ada banyak spesies lagi. Ini sejenis baru ni. Yang ni baru satu spesies. Dia lagi banyak spesies dia. Ada 12 guys ya. Saya cek balik. Nak perbanyakkan lagi. Nak kumpul lagi spesies mulberry. Ada yang panjang, ada yang wangi. Walaupun kurang mana, kita dapat kalau tak banyak pun, kita okey ni, kita okey lah. Buah jambu ni, mulberry ni, okey lah. Tak seberapa, syukurlah. Ingat pada dahulu. Dia kata apa masuk, kita akan setuh jatuh tergugur tanah. Saya kena mengubah suayang ni supaya cantik batang dia. Dia kena usaha buat penambahbaikan lah. Sebagai belajar ni tak ada tamat bila habis nyawa ni badang saja. Oops. Mereka tak apa cara mulberry yang risau. Memang dia kena cantas. Baru cantik. Tak perlu sayang. Tak perlu takut-takut. Okey. Di sini silat teknik ni. Pengajaran untuk saya kan.
Terlampau rendah sangat masa mula-mula buat pemotongan dahulu. Gugah buah ni lah. Dah basuh ni makan dalam. Basuh blender. Kena basuh blender. Simpan peti ais. Kena dah mula tak betul ni. Tak betul dengan pembentukan. Kena set balik ni. Kelapa rendah tak ada tak kelapa rendah. Cantik ah. Dia kena papas pinggang gitu. Baru cantik. Ataupun kita kena bentukkan daun dia macam dahan, bukan daun tak? Bukan daun lah. Dahan-dahan rata-rata tu kita buat macam kanopi gitu boleh. Ni suara ni. Jadi macam ni. Yang tak masak saya akan ambil cengkaram lah. Cengkaram. Silap kerut lah masa mula-mula dulu silap ni. So ni pengajaran saya ni. Terlampau rendah. Rendah tadi. Cantik lah. Jadi ni kena setting balik ni. Setting balik ni. Saya share mula, saya cara saya share mula dah. Cara menyeting tu saya buat di masa lain. Hari ni saya nak fokus hingga nampak tu yang ni saya akan biarkan ni, saya akan biarkan ya. Yang ni kepada masuk, sorry kata ada komen baik saya tak nampak komen mesti dah halus sangat. So saya biar macam ni ya. Untuk jadikan ranting yang panjang ini. Ini bila dah matang ni, dia akan menghasilkan buah nanti ni. So saya biarkan. Terlampau rapat saya akan buang lah, tak terlampau rapat. Hingga
Nanti insyaAllah bulan mungkin awal mungkin pertengahan bulan 6 atau pertengahan bulan 5 ataupun akhir bulan 5 insyaAllah makan buah. Akhir bulan 5 insyaAllah. Bulan 3 ni kita boleh menikmati buah dia pula. Sudah cukup dengan itu je. Setting mula tu supaya dia mantap dari segi penghasilan buah lah. Alright, kita buat semua yang tiga siap ni. Jadi pas semula insyaAllah. Akhir sekali, kalau sekiranya live tak menarik, saya tak maaf banyak lah. Dan tolong saya sebab jaya dapat jualan daripada usaha, dapat duit sekapung ya, untuk saya upgrade apa nama alat-alat untuk Allah lebih cantik, lebih menarik, tempat lebih subur, banyak hasil buah-buah dia. Sebab banyak hasil kita dapatkan insya-Allah duit banyak mudahlah. Saya sediakan lagi pelbagai menggunakan perkara yang menarik kali saya, sama ada gadget dia ke, atau tim khusus bahagian buat video ke ya. Kalau sekarang saya sendiri edit, saya ambil gambar, memang mencabar lah. Segala rezeki lebih mana ada tim khusus bahagian ni, insyaAllah saya bahagian menyediakan konten, orang lain bahagian edit. Baik, jumpa semula insyaAllah. Saya sabar berSKM pada Yung apa nama kan banyak. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Bismillah.